Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di YouTube channel Sunnycraft Boy. Oke sahabat-sahabat, apa kabar sahabat-sahabat di luar sana? Saya dah lama tak update video. Kenapa? Sebab agak busy sikit lah kan. So hari ni saya nak buat video, bukan orang kata nak cari apa hantu ke, nak cari apa ke, tidak. Saya datang sini sebenarnya kita nak, tempat ni saya dah pernah pergi, cumanya saya nak pergi kali kedua lagi. Tapi masa yang hari tu saya pergi agak ramai lah. Hari ni saya berdua dengan kawan saya. Situ dia. Assalamualaikum Abang Saipul. Mantap. So kita orang malam ni orang kata sajalah, orang kata nak buat fun-fun. Orang kata nak tengok kebesaran Allah kan. Kalau dia ada, adalah. Kalau tak ada, nak buat macam mana kan. Lepas tu satu lagi, sebelum kita orang masuk dalam sana, jangan lupa subscribe YouTube channel Sunnycraft Boy. Okay, jangan ke mana-mana, tunggu. Ciao. Okay sahabat-sahabat, kita orang dah pergi masuk kawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya pencahayaan macam ni je lah. Kau mana? Hilang ke? Kau jangan bawa pasal kau. Ada sini. Oh ada. Okey, jom. Ada kawan kita. Okay, rumah dia kat situ. Gelap lagi. Jom kita ke depan. Nampak. Okey, jom. Dah tutup dulu. Lepas sana baru kita rakam Okey, kita tengok kolam dia dulu. Ni kolam mandi. Okey. Ush. Ranjat aku. Ikut juga kamera. Ni kolam kecil dia. Okay, jalan pelan-pelan. Sayang rumah ni tak di apa perbaiki. Assalamualaikum ya Rijaul Gaib. Itu kau punya makan. Sayang. Dulu saya datang sini, pintu ni tak boleh buka ni. Gerang kunci. Kita try masuk. Bismillah. Assalamualaikum ya Rijaul Gaib. Anjing sangat menyala. Kau slide.
sayang rumah ni. Ambil Quran tu. Sayang Quran, letak atas. Dulu di sini dipercayai tahfiz Quran ya. Riza punya tempat. Sayang ya. Rumah mewah. Ini lagi surah Yasin tu ambil. Saya bilang tak terabur-terabur sini ni. Saya ingat kat sini matpad ni masuk ni. Habis pecah semua. Sayang. Tandas. Kita tengok-tengok je. Kok ada apa Quran letak ke bawah. Uish, peranjat aku. Rupanya cek T lah. Tengok Quran ni. Wah, yang terpijak. Tengok sejadah-sejadah semua ni. Peranjat mengingatkan siapa. Tengok orang pecahkan. Ini gambar apa ni, cuba tengok. Oh sayang. Tengok gambar Kaabah. Kita letak kat bawah. Kita letak semua balik. Ini pun barang rare gak nih. Keset dulunya. Ini ruang tamu ya. Dulu sini ruang tamu. Sini pun ruang tamu kot. Kita tengok. Assalamualaikum ya Rijaul Gaib. Gambar-gambar pun ada lagi. Sayang rumah. Ini barang ini diangkut loh. Kalau mau letak sini dulu. Lakukan itu begini. Sayang. Tengok tuh buku apa Quran ke apa ni. Ini bilik. Ini pun apa akuarium. Dia buka pintu ni. Bagi salam dulu. Assalamualaikum. Bilik air. Cantik lagi rumah ni. Cuma sayang tak dijaga dah. Tengok. Ini mesti
ada kebocoran. Ini kita tengok sebelah belakang lagi. Sini rumah ni luas. Ini mungkin dapur ni. Tapi sebenarnya sekarang ni saya rasa agak meremang juga lah. Kau rasa macam mana? Okay. Apa perasaan kau sebenarnya? Okey, tenang. Memang tenang. Kau ada rasa apa-apa tak? Tak. Alamak, mati aku. Tapi sebenarnya saya dah rasa meremang juga lah. Sini. Sini ruang luar. Nampak gelap. Okey, sini pun ada bilik lagi. Luas rumah ni. Sayang. Semua kayu. Tengok ni. Bukan. Kita pergi ruang tamu. Ini gambar apa nih? Coba tengok. Gambar dah hilang dah. Saya ingat ini pemilik dia lah, saya ingat. Tapi tak tahulah macam mana sudah keadaan rumah sini. Kalau saya ada duit lah, sahabat-sahabat, duit banyak, saya beli ni, sayang ni kan. Kita orang kata kita pulihkan balik, cantikkan balik. Memang cantik. Lepas tu rumah ni dia tepi apa? Tepi pantai. Memang sesuai. Dan kita tengok sini, kita ingat nak duduk-duduk dulu lah sekejap. Tapi kasih bersih sikit dulu. Okey, sahabat-sahabat, kita duduk sini dalam beberapa minit. Kita tengok kalau ada apa-apa yang orang kata makhluk gaib ya. InsyaAllah kita tengok kalau ada. Saya dapat info mengatakan apa rumah ni dulu diduduki oleh budak-budak Hafizah sebenarnya. Tapi oleh kerana yang saya dengar kata duduk sini tu orang kata kerap kali kena histeria. So budak-budak Hafiz tu dipindahkan. So sampai sekarang lah apa bangunan ni ataupun rumah ni
terbiar. Dan tapi sayang, jadi malah macam mana. Saya rasa sekarang ni pun dia macam agak bahang juga lah. Okay, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe YouTube channel Sonic Craft Boy. Okay. Tengok sobat-sobat, kalau sebelah sini dia gelap ni. Bagi lampu, tak nampak. Wahai makhluk gaib, seandainya kau ada dekat sini, tunjukkan keberadaan kau ada dekat sini. Cuba gerakkan barang-barang yang mana yang menandakan kau wujud di dalam sini. Okeylah sahabat-sahabat, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita sebenarnya bukan nak cari makhluk gaib ke apa ke, kita sekadar nak tengok kebesaran Allah, kewujudan makhluk gaib ni. Kalau dia ada, itu rezeki. Kalau tak ada, mungkin Allah belum izinkan lagi kita untuk bertemu dengan makhluk gaib yang kita tak nampak ni. Ranjat gua ingatkan apa bukan al-maklum lah kita dekat suasana macam ni kan. Sebarang pergerakan, sebarang bunyi-bunyian kita peka kan. Kena berhati-hati. Okey sahabat-sahabat, sebelum saya mengakhiri video saya pada kali ini, jangan lupa subscribe YouTube channel Sonic Craft Boy. Okey? Okey sahabat-sahabat, sebelum kita menghundurkan diri, saya mohon maaf sekiranya sepanjang video saya ini ada saya tersalah cakap, tersilap kata, ampun maaf diminta. Okey sahabat-sahabat, kita berjumpa lagi di YouTube channel Sonic Craft Boy. Ciao.